Terpayung sikit bunyi motor ni. Assalamualaikum. Kat sini ada sebiji motor baru daripada Honda, CB650R E-Clutch. Perbezaan dia dengan motor yang lama tak banyak beza. Yang pertama adalah dia punya screen meter TFT 5 inci. Nice. Kedua, daripada segi suspension, katanya dia dah upgrade, lagi besar. Depan dia pun beza sikit dengan yang lama. Kalau kita tengok, kalau daripada belakang, saya minat adalah lampu belakang dia lah. Dia nampak tajam. Beza dengan yang lama punya dia macam kotak sikit. So daripada segi engine, power semua lebih kurang sama. Cuma dia ada E-Clutch lah. Korang juga boleh setting quick shifter Honda E-Clutch ni. Korang boleh setting up and down. Korang nak hard, medium ataupun soft. Shift point korang boleh adjust. Kalau korang nak navigate ataupun tukar lagu dan lain-lain, korang boleh connect dengan road sync ke motor ni. Yang penting kalau nak tahu E-Clutch tu berfungsi ke tak, dia akan ada menyala lampu warna hijau ni guys. So itu saja. Cuba korang komen, nice ke tak nice motor ni.